Anda ingin pekerjaan yang bergaji 4,000 ke 6,000? Tonton video ni sampai habis kalau berminat. Kualiti makanan, rasa, servis sangat-sangat penting dalam satu industri restoran makanan. Jadi bila mana kedai, Alhamdulillah, Rico's Pizza Tomahawk semakin ramai yang tahu kualiti dia dan ramai yang datang untuk support. Terima kasih yang support. Jadi benda yang paling penting untuk kita jaga sekarang ni adalah maintainkan kualiti di tahap yang tertinggi. Jadi nak menjaga kualiti ni bukan mudah untuk kita pastikan setiap hari rasa dia terjaga. Okay, orang datang 4-5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali. Ada yang datang ke kedai saya sampai 15 kali lebih. Itu memang cukup. Namun kualiti tu memang kadang-kadang dia ada jaga, ada yang lari sikit dan kita kembali balik. Saya sekarang ni nak mencari head chef untuk bekerja di kedai restoran Rico's Tomahawk, okay, untuk bersama dengan saya menjaga 3 benda. Yang pertama adalah membimbing staff-staff di kafe saya, demi chef untuk menjaga kualiti rasa supaya konsisten. Yang kedua, dari sudut bimbing juga staff-staff servis supaya mereka tahu bagaimana nak memberikan layanan servis yang terbaik pada pelanggan dan menjaga emosi untuk supaya sentiasa rasa pelanggan tu dihargai dan disayangi. Dan yang ketiga, saya nak head chef ini tugas dia adalah untuk membina SOP di dalam kedai saya. Kalau anda ada 3-3 ni anda boleh buat, DM kami, insyaAllah kita akan bincangkan. Gaji masih lagi boleh dipertimbangkan, insyaAllah. Kasih jadi the best.